Macam ni lah, nak bawa mesin demang balik kampung, bawa dalam kereta, letak pula antara seat depan dengan seat belakang ni. Punya batang lemang dia bubuh dalam tu, dalam oven tu. Ni bahagian atas oven lah. So oven dia yang tu. Ni punya mesin lemang ni dah sampai kampung dah. Ni set dia. Ni batang untuk masak lemang tu. Mulut dia kita nak rendam. Masalah kita nak cari daun pisang dengan nak cari kelapa. Itulah. Apa pun mulut ni first kita kena basuh dan rendam dulu lah. Ni saya rendam 2 kilo. Ni ada pokok kelapa. Ni dulu rendah. Sekarang dia dah tinggi. So kita nak tengok dia punya kelapa lah. Ada yang tua kita nak ambil, dan kalau yang muda pun kita nak ambil juga. Sekarang kita nak kait kelapa. Ni dia galah dia. Kita nak kait yang tua dan muda lah. Ni dia kelapa tua yang kita dah ambil. Boleh dah nanti kita buat lemang. So ini kelapa kita nak parut tu ada tu lagi. Semua daripada pokok yang kat depan tu lah. Ini 2 biji kita parut. Nak dekat setengah jam juga ni, pasal tak pandai sangat kan. Kampung daun pisang kena ambil kat sini, kat rumah orang. Lepas daun pisang yang hidup kita dah ambil di situ Ni malam raya kat kampung, kita nak kena buat masak lemang untuk hidangan esok, hidangan istimewa esok. So ni punya tiup ni kita buat daripada KL. Macam biasa mula-mula ni memang kita kena salut dengan daun pisang lah. Daun pisang yang kita ambil tadi. So proses dia macam biasa lah. Ini letak bawah. Lepas tu daun ni kita gulung. Bak sikit. Kita gulung. Kat sini cuba ni batang lemang ni simple je kita masuk dalam sini lah. Siap situ. Ok, 99 cuba ni kita dah letakkan daun. So, boleh kita letakkan pulut dan santan Sekarang kita nak isi pulut dalam acuan ni. Kita tak buat corong, tinggal kat KL, so kita guna daun macam ni, kita gulung macam ni, jadikan macam corong kat sini. Boleh lah guna untuk isi pulut. Sampai penuh macam ni, kita masukkan. Nanti dia turun, kita tambah. So, kita isi lebih kurang ada dalam 1 inci lagi daripada atas, sebab nanti bila kita masak, pulutnya akan kembang naik ke atas Macam tu je, senang je. So kita kena isi ada lagi 6 sekali ni. Okay, sekarang semua dah kita isi dengan pulut
kita nak isikan pula dengan santan sebelum kita bakar. Ini kita dah sediakan 700 ml santan, kita dah perah. So, kita akan letakkan garam sebelum kita masukkan dalam tube ni. So untuk ini 700 ml kita letakkan 20 gram garam lah. So ini lebih kurang hujung ni, ni 10 gram. Saya letakkan lagi macam ni 20 gram. Cukup lah untuk 700 ml santan. Kita kacau lah supaya garam ni larut. Kita isikan dulu mana-mana tube ni sampai dia penuh sama aras dengan pulut. Jika tak cukup, kita kena perah santan lagi lah. Ini 700 tu cuma untuk 2 batang je. Kita kena perah lagi lah untuk yang lainnya. Okay, semua dah siap. Pulut, santan semua dah isi penuh. Kita boleh start masak. On sini suruh masak 170, 180 sama 2 jam. Yang dah masak. Masak sekali lemah tak? Cik tu kan awal yang dia dalam kelas tak dikira sikit lah. Mana punya tu dia boleh potong potong. Tapi potong, korek